wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Ciao an. Wan an. Vanakkam, sawadikap. Sebab saya datang di negeri yang ada 3,000 pengundi sawadikap. Ya. Terima kasih kepada semua. Yang berhormat, yang saya kasihi, Datuk Seri Haji Jalaluddin alias calon N02 Pertang. Saya dengar cerita, kata semua calon BN nombor 1, am I right? Sini ya. Kawasan Parlimen Jelbu nombor 1. Tahniah. Petanda awal. Semoga Allah berkati. Datuk Dr. Loga, Presiden PPP Malaysia. Baca sini no. Cik Mahendran, Puan Banitiang, ya sahabat saya Ustaz Nordin, Ketua Kapas Kawasan Sorting Jelbu, lagi sakan. Tahu siapa cerita terbuk tersilap tu? Saya ni mari hari penamaan calon bersama dengan Tok Guru, bersama Ashraf Wajidi di Serting. Tidur di Serting. Pagi-pagi bertolak ke lepas tu bertolak ke Pontian. Resmi mesyuarat PAS Pontian. Lepas tu patah balik Shah Alam. Resmi mesyuarat PAS Shah Alam. Hari ini terus datang berjumpa dengan sahabat saya, Saudara Datuk Seri Jalaluddin, untuk sama-sama pada malam ini. Itu sebab dia jadi sikit-sikit. Kataan testing tu tersebut sebab Serting mai dulu. Hari lepas ni petang. Datin Seri selaku Ketua Perpaduan Ummah, ni pada baju Perpaduan Ummah, saya cerita kejap lagi. Dia akan duduk di petang ya, sampai habis dengan pasukannya ya. 50 orang wanita yang dibawa untuk bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian. Tuan-tuan, dalam masa 5 minit. Sebab kita ni pendek-pendek ya. Tapi nak cerita. Saya, tuan-tuan, nak supaya orang ni faham matematik sikit. Kena cerita ya. Yang pertama sekali, kena ingat bahawa kita bertanding di Negeri Sembilan ini BN 25. PN 11. Jumlahnya 36. Kalau menang semua, 36. Tapi pada pandangan saya, dia akan menang lebih daripada 2/3. Ini kedudukannya. Jadi di mana BN bertanding, PN akan bagi sokongan habis-habisan. Tanpa berbelah bagi. Di mana PN bertanding, BN akan bagi sokongan habis-habisan. Tuan-tuan, saya terkejut di Serting. Saya dengan Tok Guru bersama dengan Sanusi semua jalan. Tengok-tengok tuan-tuan, di depan bilik gerakan, semua penyokong-penyokong BN begitu ramai. Dan kami datang berteduh daripada panas pada itu di khemah BN. Tuan-tuan, sesuatu yang kita berdoa. Selama ini kita berdoa semoga ianya terjadi. Hebat terjadi. Jadi tuan-tuan, Tok Guru masuk di bawah khemah BN bersama-sama. Dan kami semua, tuan-tuan, terharu. Ashraf Wajidi ada sana. Jadi tuan-tuan, BN, PN berpisah tiada. Itu segi angka. Tuan-tuan, dari segi angka. Dan kita lihat Jalaluddin. Sahabat saya ni, saya sentiasa berdoa kat dia supaya dia dapat kejayaan. MIC dah umum awal tadi. Kita berharap apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan. Dan yang ni adalah kepada PMX. Sahabat baik saya. Hampa tak kawan dengan dia, saya kawan dengan dia. No? Pada universiti dulu. Jadi, kalau sahabat saya PMX, saya nak beritahu. Dalam dunia sekarang, ada satu orang bernama Starmer. Siapa dia Starmer? Perdana Menteri Britain. Tuan-tuan, Presiden Labour. Dia
menang pilihan raya 400 kursi lebih. Seluruh England ni ada 650. Dia menang 400. Tuan-tuan, pada bila-bila masa tidak ada siapa boleh lawan dia. Tapi dia ambil tanggungjawab, tuan-tuan, apabila pilihan raya MPK lah, pilihan raya local government, dia kalah 1000 daripada 1400. Dia ambil tanggungjawab, dia kalah di kerajaan tempatan, dia ambil tanggungjawab, dia berhenti. Tuan-tuan, akhirnya ganti dengan Burnham yang telah diumum. Itu di dunia. United Kingdom ni dunia. PMX saya ni, kawan sebaik saya ni, dunia. Dia adalah seorang yang dikenali di dunia. Makna kata, tuan-tuan, etika dunia kena diikuti di Malaysia. Apa yang berlaku di Malaysia? Dengar sini ya. Pertama, SG4. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, PN pegang. Sabah, tuan-tuan, rakyat tolak PH. Jadi Sabah satu, bawah apa tu, bukan lagi di bawah PH. Sarawak daripada awal dia sendiri. Tuan-tuan, di Semenanjung, 4 sudah berada di tangan pembangkang. Johor, kita menang, dah 5. 5 campak Sabah Sarawak, 7. Lepas ni Negeri Sembilan menang, 8. Melaka menang, 9. Berarti kerajaan pusat, tuan-tuan, cuma tinggal Penang dengan Selangor. Tuan-tuan, dari segi logik etikanya, Perdana Menteri sudah melihat bahawa negeri sudah tak menyokong, tunggu apa lagi? Tak bubar pun tak apa. Dia kena ambil tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Lepas ni kalau dia tak boleh, bagilah Kak Zahid, tak ada masalah. Setuju ke? Nak abang kat hampa dia macam ni. Dia pun bertanding pilihan raya, dia dapat 30 kursi. BN pun 30 kursi. Jadi dia bukan rakyat pilih untuk jadi Perdana Menteri. Dia dipilih untuk partinya 30 kursi. Jadi apa salah? Zahid pun 30 kursi. Kami tak banyak sikit, kami 74. PAS 43. Kan? Yang kedua selepas kami ADAP 40. Jadi dari segi angka, dari segi etika, jangan ada mana-mana pihak mencabar, mencerca Barisan Nasional Negeri Sembilan. Ini ada dah, cabar. Oh, kalau cuba menentang kami, sila berhenti. Kau nak berhenti jadi macam mana? Dengar sini ya. Kami 74. BN 30. 30 tempat 74 berapa? 104. 8 kursi lagi boleh memerintah. Beralih pula Sabah, 8 kursi. Beralih pula Sarawak, 8 kursi. 8 kursi saja boleh memerintah. Sudah pasti Sabah akan, Sarawak akan melihat bahawa kami mempunyai majoriti yang besar. 104. Jangan kata macam-macam dekat BN. Dulu orang kata kat BN, saya tak kata apa lah kan. Saya dah 4 tahun tinggal BN, jadi orang kata kat BN, biarlah macam tu lah kan. Tapi siapa kata kat BN sekarang, kata kat saya. Hampa kacau BN, mak ada kata BN akan pertahan. Saya bawa Ustaz Nordin, Ketua Kawasan Jelebu hadir, dan dia akan bagi kekuatan. Tuan-tuan tahu lah no, Pangapah ni, dia tak bergerak dah. Dia batat. Kalau dia undi dia waktu dia dapat 2,000 masa pilihan raya. Pilihan raya lepas dapat 2,000. Jalan dapat 6,000. 2 campur 6 berapa? 8,000. Pengundi di sini pun 8,000 lah nak keluar mengundi. Jadi nampaknya sakarlah habis semua. Itu dari segi angka. Kena ingat. Atas kertas, insya-Allah. Tetapi kita kena kerja kuat. Saya dengan pasukan saya akan berduduk di sini sehabis sehingga pilihan raya dan sehingga diumumkan hari Sabtu saya akan berada. Dan rehat dan kat sumpah saya tak ada lah. No? Tapi kalau saya dah kena balik untuk bersiap siaga mungkin di Melaka ataupun di mana-mana saja. Tapi yang paling penting kepada orang-orang Serting. Jaludin tak sebut lah. Tuan-tuan tahu siapa Jaludin. Maaf. Pertang. Ya Allah ya Tuanku, janganlah pergi lupa lagi. Yang bertanding Serting tu yang dipetua PJ Putrajaya PAS Negeri Sembilan. Yang bertanding di ni ialah di Pertang ni sahabat saya yang juga membukakan bakal yang hebat di masa akan datang. Saya tak mau sebutlah, tuan-tuan. Saya minta kepada tuan-tuan orang Sertang ni kena berbangga. Pertang.
Tak boleh panjang dah. Orang petang jangan lupa bahawa orang ni orang hebat. Hampa nak ambil siapa lagi? Kalau tuan-tuan pergi polis, kau sebut arah tu, jangan cari pasal. Di sini, kalau sebut Jalaluddin Jelbu ni, jangan cari pasal. Sekarang dia di Pertang. Orang Pertang patut berbangga. Kalau orang polis berbangga saya sebagai orang Arau, orang Pertang berbangga sebab kita ada Jalaluddin. Sebab dia bakal masa depan yang hebat. Jadi saya nak bagi tahu, tidak boleh mana-mana pihak memperkecil-kecilkan BN. Kalau BN tak masuk, sekarang ni kerajaan sekarang lah kerajaan PHBN. Tuan-tuan, PH yang buat BN dah boleh mentah. Tapi tiba-tiba menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak wajar. Saya tak suka tengok benda ni. Lawan cara betul-betul. Anak jantan di gelanggang. Jangan bagi ugut semua. Kalau kamu ugut, kami juga boleh ugut. Jangan cari pasal. Sekarang ni saya tekan ini saja. Bahawa Kabin Mak supaya pertandingan ini pertandingan yang sihat. Dan insya-Allah mereka akan kalah di Negeri Sembilan. InsyaAllah. Dan kita akan menang dengan hebat dan dahsyat. Jadi kita mari tuan-tuan bekerja kuat, bersungguh-sungguh. Jangan cakap-cakap ceramah saja. Kena turun ke padang, berjalan kaki. Tuan-tuan akan tengok saya akan berjalan kaki habis di kawasan Pertang ini. Tak silap mana. Kawasan Pertang ni, saya jalan habis dan akan saya berjumpa. Saya bawa habis orang-orang PAS untuk memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada PN, kepada sahabat saya Jalaluddin. Kepada semua orang-orang yang hadir pada malam ini, marilah kita tengok bahawa masa depan yang cemerlang, mesti kita kena buat perubahan. Di pangkat negara dah cakap dah, macam-macam kita cakap. Macam-macam mereka jawab. Ni sebagai Perdana Menteri ni, tahu tak Perdana Menteri? Kita boleh cakap jangan emosi. Jangan kata kita geram kepada pembangkang. Jangan cakap macam tu. Cakap lembut punya cukup. Ya, kita harap rakyat Malaysia ni berpuas hati. Itu cara Perdana Menteri cakap. Awak cakap lembut apa awak Perdana Menteri? Takkan ubah dah. Lagipun dia beritahu kalau menang kalah dia Perdana Menteri. Cakap lembut Perdana Menteri. Kenapa mesti kata perkataan-perkataan yang kasar? Pembangkang tidak faham. Tak menjerit pun tak apa. Sebagai Perdana Menteri jangan menjerit. Orang nak tengok sebagai orang yang hebat ni, orang yang sederhana. Kepada semua pokok barisan UMNO, kita kena pegang kepada ayat Quran yang Allah berfirman Al-Quran yang bermaksud surah Ali Imran, berpeganglah kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Allah kata jangan. Allah tak kata dia tak kata perintah, jangan. Hari ini kita bersyukur. Perintah Allah tu kita ikut, kita tidak bercerai-berai dan kita bersama. Orang Melayu Bumiputera di Malaysia ada 70%. Bumiputera. Orang Cina ada 22.4%. Orang India sebanyak 6.5%. Tuan-tuan, orang India nak Melayu yang kuat. Orang Cina nak Melayu yang kuat. Kami juga tuan-tuan, orang Melayu nak Cina yang kuat dan India yang kuat. Bila kita sama-sama kuat, kita boleh merantau negara dengan aman dan damai. Tapi kalau kita berpecah, macam mana nak perintah negara? Nak berniaga macam mana? Jadi hari ini tuan-tuan, patut mereka semua rakyat Malaysia ucap tahniah kerana perpaduan yang ditunjukkan oleh BN dan PN. Sebab banyak kawan-kawan saya sebut dia BN, PN tu macam sama. Sebut betul-betul BN and PN. Sebab di polis masa saya duduk pekan Menteri Besar tu, saya buat nama satu jalan, jalan BN. B lebah, N smooth. Lebah smooth. Ya? Jadi, saya buat nama jalan BN. Kalau tuan-tuan pergi di Malaysia, tak akan jumpa. Hanya satu dia boleh, jalan BN. Pergi di boleh, ada satu jalan dinamakan jalan BN. Supaya orang jangan salah sebut. Jadi, kepada semua, marilah kita berdoa supaya kita mencapai kejayaan. Terima kasih kepada Jalaluddin. Teruskan. Dan kita akan pastikan bukan dia saja menang. Tapi seluruh BN yang bertanding dan juga PN yang bertanding menang untuk menubuhkan kerajaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim atas ucapan yang dahsyat sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan menjemput yang berbahagia Datuk Seri Cik Awi Cik